Tapi nak kenal dulu ni nama? Rina. Okey ni? Wani. Anis. Sana? Nisa. Niza. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Saya Cik Farhanis. Boleh panggil Cik. Yang ni adalah Cik Tasha. Boleh panggil Cik Tasha. Saya sudah kembali. Di sini terdapat beberapa soalan lah. Jadi sebelum tu saya nak ucap terima kasih dulu lah kerana memberi ruang dan peluang untuk kami datang ke sini untuk menyiapkan tugasan berkumpulan kami. Dan saya ditugaskan ataupun diamanahkan untuk daripada kumpulan kami untuk menjadi untuk bercakap pada hari inilah. Okey, baik. Jadi sebelum tu perkenalkan diri dah kan. Jadi lebih mesra saya nak panggil akak-akak ni gapo? Boleh panggil saya Cik, boleh panggil juga ni Cik Tasha lah. Sebab Cik, sebab nama saya memang Cik. Sebab kami manajemen, under manajemen. Jadi macam Cik Tasha dulu dia handle, dia dulu handle content creator. Tapi dia dah lama lah bekerja. So ada insyaAllah boleh jawab soalan. Okey. Dia tak ingat. Okey, baik. Saya serius. Okey, saya boleh start dengan beberapa soalan saya yang pertama lah. Okey, kalau ikutkan dalam kami punya soalan tu, kita start dengan latar belakang pengusaha dulu. Jadi boleh saya tahu sedikit berkenaan dengan pengusaha ni? Boleh, insyaAllah. Saya nak jawab ke saya? Saya jawab. Okey, untuk pengetahuan, Raja Perfume Sdn Bhd, RAJ 4 Perfume Sdn Bhd ni ditubuhkan oleh Wan Muhammad Rahimi Shazrin bin Abdul Rahim, ataupun lebih dikenali sebagai Bos Long lah. Okey, beliau ni menubuhkan company ni sebab dia sebelum ni dia pernah bekerja dekat KLIA, dekat lapangan terbang dekat Kuala Lumpur. Jadi dia sememangnya lebih suka berniaga, sebab dia memang orang kata tak adalah darah keturunan tu tak adalah juga, cuma dia suka berniaga dan mostly lah dia punya surrounding pun bapa saudara pun ada juga bisnes. Jadi itulah starting punya sebab dia menubuhkan perniagaan, dan bersama juga dengan kita punya madam lah, Madam Adilah, sebab dia husband and wife. Jadi Bos Long ni dia lahir pada 31 Mei 1994, which is tahun ni umurnya 31. Jadi dia ni asalnya, kenapa dia masuk bidang keusahawanan ni, sebab dia asal daripada orang yang susah lah, family yang susah. Jadi dia cabar diri dia untuk jadi orang kaya. Macam mana nak jadi orang kaya adalah melalui perniagaan. Kaya tu bukan maksud kaya yang macam duit yang banyak, bukan macam tu, tapi Bos Long ni dia lebih menilai kekayaan tu dari segi macam mana dia boleh tolong orang. Macam mana dia tolong diri dia untuk push menjadi seorang yang usahawan. Jadi macam mana dia nak tolong orang sekeliling dia, family nombor satu. Lepas tu yang lain juga, sebab Bos Long ni dia belajar sehingga dia boleh sambung STP kan. Dia boleh sambung ke peringkat STPM, tapi dia tolak sebab masalah keuangan family. Jadi starting daripada situ, dia kena tolong adik dia. Jadi dia kata kalau nak tolong adik, dia kena tolong diri dia juga. So macam mana adalah melalui perniagaan lah. Jadi jatuh bangun dia adalah dengan Madam Adilah lah. Okey, macam mana pula dia ni mencuburi dalam bidang perfume dengan personal care lah, kosmetik. Sebab startingnya Madam ni dulu belajar dekat USI. Jadi dia ada macam persatuan, dia macam keusahawanan dekat peringkat universiti sama macam UMK, yang mana kita boleh buat jualan. So dari situ starting dia. Jadi dia jual kosmetik. Lepas tu pergi kepada gerai-gerai pasar malam yang paling utama dekat WKCIA, sehingga ada kedai dekat WKCIA sampai sekarang lah, yang mana di sini pula. Itulah sedikit mengenai Bos Long. Okay. Kalau soalan seterusnya, saya nak tanya, apakah faktor yang membawa penubuhan perniagaan ini menjadi besar?
Okey, untuk perniagaan ni sebenarnya dia dari segi demanding. Sebab waktu Bos Long perkenalkan kosmetik, demand untuk dapatkan perfume tu tinggi. Perfume yang mana perfume mampu milik. Jadi dia try untuk push diri dia daripada kosmetik pergi kepada bidang perfume, minyak wangi, sebab dia tahu demand dia tu tinggi. Yang mana demand tinggi, supply tak banyak. Waktu tu lah. Supply tak banyak, jadi why not dia push diri dia untuk jadi one of the supply untuk demand-demand tu. Jadi daripada situ kita naik. Dan kemudiannya dibantu juga dengan media sosial. Yang mana waktu tu TikTok tengah push, TikTok baru nak perkenalkan. Jadi adalah melalui TikTok dengan dia punya konten. Jadi daripada situ orang kenal. Jadi dia letakkan diri dia ni sebagai content creator dan juga yang mana dia berniaga juga dalam masa yang sama. Jadi media sosial waktu tu adalah salah satu tempat hot mudah untuk orang nak dapatkan barangan. Just online sahaja. Begitulah. Soalan seterusnya, boleh saya tahu siapakah pelanggan sasaran Raja Perfume dan berapa harga pelanggan mampu milik untuk satu botol minyak wangi? Saya jawab. Saya jawab. Okey. Tak nak, okey. Untuk dia gini, saya sambung tadi ada yang soalan yang sebelum ni yang tanya macam mana kita boleh fokus kepada perfume bukan produk lain. Dia ada satu kisah di mana Bos Long dia very struggle, macam banyak sangat bisnes yang dia cuba buat. So dia jual SIM card, dia jual iMilo and everything dia jual. Pada malam tu dia niat jualan mana paling laris, itu adalah bisnes yang betul-betul dia nak fokus. Dan terjadinya di malam tu perfume yang paling banyak orang beli. So sejak itu dia pun fokus kepada satu bisnes je lah. Sebelum ni dia hanya ambil banyak-banyak bisnes. Lepas tu dia fokus kepada banyak bisnes. So kita tak ada yang betul-betul kita fokus to the one kata satu pilihan. So bermula daripada malam tu dia pun start jual perfume sampailah ada kilang. Itu. So siapa pelanggan sasaran, biasanya Bos Long ni dia banyak dikenali oleh budak sekolah. Budak sekolah pun dalam range umur 7 tahun hingga ke 12 yang kenal Bos Long. Tapi perfume tu kebanyakan yang beli adalah di kalangan remaja, bukan dewasa lah, remaja dan juga orang-orang yang berumur. Maksudnya 40 above. Kita tak ada customer yang pertengahan. So kita punya kata niche baru yang kita akan buka adalah untuk menyasarkan produk kita kepada dewasa lah, antara range 40 ke atas. Seperti yang kami tahu lah, Raja Perfume ni memang terkenal dengan edisi boya. Macam boya Tino, boya Jade, boya Mah, apa semua. Jadi, ada lagu. Ada lagu. Jadi, persoalannya, adakah ini menyebabkan Raja Perfume terkenal dan semakin dikenali dalam peringkat remaja apa semua kan? Dan adakah ini menjadi tarikan kepada pengguna? Kita start talk masa TikTok mula-mula diwujudkan dekat dalam aplikasi. So bila adanya TikTok, so media sosial sangat naik lah. So Raja Perfume dipush melalui itu. Tapi kita tak ada produk yang betul-betul orang kata biasa EDP. Kita buat yang perfume daripada parti asal, kita buat jadi perfume EDP. So daripada EDP tu Bos Long kata daripada kita naikkan produk orang, so kita keluarkan satu produk di mana itu adalah betul-betul produk daripada keluaran Raja Perfume. So kenapa pilihan nama tu boya? Disebabkan masa tu kita top dengan talent-talent yang orang kata ada rupa lah, yang handsome, muka playboy. So bila duduk Kelantan ni takkan nak panggil buaya. Mesti kalau panggilan lelaki buaya gitu kan. So bila duduk Kelantan jadilah boya. So wujudlah boya Jate, boya Tino, boya Daga. Tapi setiap boya tu dia ada cerita. So bangun pertama yang diwujudkan adalah boya Jate dengan boya Tino lah. So baru dia pergi kepada boya-boya lain. Adakah sekarang ni kami datang ni di syarikat terbesar lah di Pasir tu. Adakah membuka cawangan lain selain di Kelantan?
Kita ada satu branch dekat Jelawak. Cuma kita tutup untuk sementara disebabkan kita tak boleh nak fokus. Sebab dekat Kelantan kita ada Desor, lepas tu dekat Terengganu satu lah untuk sekarang. So kita hanya ada 2 branch. Branch ketiga dekat Jelawak tu kita tutup untuk sementara sebab kita tak cukup gang untuk manage dekat kawasan Jelawak. Okey. Boleh saya tahu berapakah bilangan pekerja yang dimiliki? Untuk masa sekarang kita ada 230 orang. Termasuk Raja Printing. Sebab kita ada buka juga Raja Printing yang mana untuk buat banner, buat print stiker dan sebagainya ada Raja Printing. Raja Printing tu anak syarikat kepada Raja Perfume. So Raja Printing tu dia ada bangunan di sebelah je lah. Kalau perasan. Ya, sebelah sana. Sebelah bangunan hitam. Bangunan hitam. Lagi satu. So situ adalah Raja Printing. Kita semua kita buatlah banner. Raja jahit. Buat jahitan baju. Segala baju. Semua boleh. Seterusnya cabaran dalam menghadapi atau dalam menguruskan perniagaan ini. Apakah cabaran? Okey, salah satu cabaran sebab kita bermain dengan media sosial. Jadi kita tahu ramai sangat persaingan dan juga perfume ni bukan setakat Raja Perfume saja. Ada juga perfume yang jenama lain. Tapi macam mana kita nak kekalkan kata berada dalam industri adalah dengan kelainan lah. Yang pertama macam orang lain tahu yang kita punya perfume tu boyo. Jadi orang macam apa boyo ni? Macam benda tu tarikan. Dan yang kedua yang paling utama adalah Bos Long sendirilah. Kalau kita perasan Bos Long punya konten, Madam punya konten memang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu dan mereka ada satu kelab peminat sendiri. Jadi itu sebenarnya salah satu penyebab macam mana satu perniagaan tu boleh sustain dari segi kita punya marketing side. Okey, soalan yang seterusnya. Boleh saya tahu main fokus Raja Perfume ni macam mana? Okey, untuk main fokus Raja Perfume, kita ada dekat sini lah, dekat kita punya Pasir Tumbuh ni kita ada management which is dekat sini dan sebelah kita ada walk-in. Walk-in yang mana customer boleh datang, lepas tu boleh pilih sebab kita bukan setakat ada Raja Perfume saja, kita ada juga wangian EDP Inspire yang lain. Jadi dia boleh pilih lebih daripada 400 wangian. Jadi kalau contohnya dia nak, okey, saya pernah pakai sekian-sekian, saya nak EDP Inspired, boleh tak ada? Ada tak kat sini? Ada, insyaAllah. Sebab kita ada lebih daripada 400. Dan itu walk-in. Seterusnya fokus kita sebab kita ada 7 boyo. 7 wangian boyo, bukan boyo yang tu bukan. 7 wangian boyo tu, jadi wangian boyo ni kalau anda perasan kita ada dekat mana-mana je. Mana-mana je dekat Kelantan ni, tak kisahlah. Pasar Raya pun pernah ada, kita ada dekat Waka Cik Ye dan juga kedai-kedai kosmetik yang lain sebab kita ada ejen. Ejen yang pasarkan kita punya minyak wangi, produk kita. Dan seterusnya yang paling utama sebab kita ikut trend yang mana media sosial mendapat tempat yang paling tinggi dalam kalangan orang di luar negeri dan juga dekat Kelantan. Jadi kita punya content creator. Kita ada content creator dan masing-masing akan buat content, akan buat jualan secara live dekat aplikasi TikTok. Jadi itu adalah salah satu cabang lah. Di samping tu macam saya bagi tahu tu seterusnya kita biasa masuk event-event, contoh macam event Soho, event Food Mania. Jadi itu pun salah satu orang kata tarikan lah, tarikan untuk Raja Perfume. Okey, soalan seterusnya, kita tahu yang Raja Perfume ni nama sebuah syarikat. Jadi kenapa memilih nama Raja Perfume tu? Raja, silakan. Apa yang diberitahu? Apa yang diberitahu? Okey, sebelum ni kita punya
Sebelum ni kita punya nama adalah RD Rich Empire. So RD Rich tu adalah Remy dan juga Dilah, di mana nama kita punya bos long lah Warahimi Syazrin dengan Adilah. Tapi disebabkan nama RD Rich tu adalah nama yang dia tak berkait dengan perfume. So kenapa Raja Perfume? Disebabkan bos long nak bawa perfume kita ni adalah menjadi raja segala perfume. Di mana bila sebut perfume, orang akan ingat Raja Perfume. Tak adalah kata macam contoh brand-brand lain tu dia kebanyakan adalah nama owner lah, kebanyakan nama owner. Tapi kita punya produk, kita nak jadikan benda tu worldwide. So kita nak jadi Raja Perfume. Soalan mungkin berkait lah dengan nama Raja Perfume. Kenapa Raja Perfume ni memilih warna kuning? Sebab raja. Sebab raja, ya. Sebab kita punya kuning pun adalah kuning diraja. Di mana kalau tengok kereta-kereta kuning, kalau biasa tengok lah kereta kuning Raja Perfume pun itu adalah warna pilihan untuk Raja Perfume. So kuning tu adalah kuning diraja lah. So kalau kita kalau pernah join event-event yang kita buat pun kebanyakan kita bawa event berkait dengan raja. Okay. Seperti yang kita tahu, minyak wangi di Raja Perfume ni banyak. Betul. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Mungkin ada cerita atau ada kisah di sebalik nama-nama minyak wangi yang ada di Raja Perfume. Kisah dia. Kisah. Ada kisah. Okay. Untuk bau yang macam mana? Yang bau boyo tu ke bau inspired? Boyo. Bau boyo. Okay, untuk bau boyo tu adalah disebabkan boy jatuh. Macam mana boleh jadi boy jatuh? Kisah dia. Dia kisah awal boy jatuh, boy tina tu dia tak ada kaitan pun. Maksudnya bila sebut boyo, biasa boy jatuh. So, boy tina. So, betul. Cuma boyo-boyo lain tu dia berkait disebabkan macam boyo jatuh kita khaskan kepada lelaki-lelaki yang berkarisma untuk orang-orang yang kerja office. Kalau boyo tina ni dia lebih kepada wanita yang kerja office. So itu adalah kita punya fokus utama. Macam yang saya cakap tadi, kita punya target sasaran kita adalah kepada 40 above. Jadi bau boyo tu dikeluarkan untuk kita target kepada mereka-mereka ni lah. Jadi seterusnya adalah boyo temago. Boyo temago tu kita target untuk geng-geng yang budak-budak yang remaja. Yang mana geng-geng nak kata geng motor tak juga. Maksudnya geng yang macam mana nak cakap? Berumur muda sikit lah. 30 something. So boyo temago tu dikeluarkan sama juga dengan boyo emas. Boyo temago dengan boyo emas dia tak naik sangat. Disebabkan kita punya fokus utama tu kita banyak upkan kepada boyo darat, boyo jatuh, boyo tino. So boyo darat tu dikeluarkan untuk geng-geng lelaki di mana playboy. Maksudnya yang suka bau-bau yang playboy lah. Dia geng dengan boyo skandal. Boyo skandal tu pun sama, dikeluarkan atas dasar untuk perempuan. Tapi boyo skandal bauan dia adalah sejenis yang unisex, di mana lelaki pun suka pakai. Sebab dia bau bukan yang terlalu manis dan juga bukan terlalu bunga-bunga. Dia bau yang sedap lah, menggoda. Sebab kenapa boyo putih? Sebab kita punya buaya ada buaya putih, lepas tu ada buaya temaga, ada buaya emas kan. So kita ambil daripada scientific boyo tu sendiri. Tapi kenapa boyo skandal? Sebab kita nak tonjolkan yang unisex tu. Maksudnya kalau unisex, apa yang lebih familiar dengan orang yang unisex ni? So kita come up dengan boyo skandal. Jadi itu adalah pilihan utama lah. Tujuh boyo. Tapi boyo ni tidaklah kata khusus kepada dewasa saja. Mostly kita punya peminat dan juga pengguna yang cilik, kita panggil cilik, kanak-kanak pun suka. Sebab kita punya minyak wangi tu sendiri dia sesuai untuk semua golongan disebabkan kita menggunakan alkohol tumbuhan. Bukan alkohol yang macam perfume-perfume lain. Yang mana daripada yang sah solat satu, dan alkohol tumbuhan ni kenapa dipanggil alkohol? Sebab dia tumbuhan yang diperam. Tebu, jagung, gandum yang diperam yang menghasilkan alkohol tu sendiri. Tapi orang fikir macam kalau alkohol tu benda yang macam memabukkan, tak boleh bawa solat. Tapi benda tu salah lah.
Benda tu yang kita nak tunjukkan sebenarnya. Dan juga kita punya walk-in, kita wujudkan satu kelebihan di mana customer boleh datang dah bancuh sendiri perfume. So dia boleh rasai pengalaman macam mana nak bancuh perfume tu. Itu yang kita khaskan perbezaan beli dekat online dengan offline. Sebab kita bukan, kalau dekat walk-in, kita bukan barang yang dah siap. Kita Betul. Kita macam tu, kalau customer tu cakap, okay saya nak, sebab kita ada 10 ml, kita ada 35 ml, 60 dan juga 100 ml. Betul. Jadi So, yang paling harga menjadi yang- pilihan, harga tu berdasarkan range tu lah. Yang menjadi pilihan 100 ml. Jadi kita tak siap bancuh, siap-siap. Yang mana kita apabila customer tu datang dan customer tu, okay saya nak Boyotino berapa ml, baru kita bancuh. Dan dia boleh tengok cara kita bancuh. Jadi benda tu dia nampak depan mata. Benda tu sebenarnya kita nak ciptakan kelainan. Sebab setengah orang fikir macam okay, benda yang kalau kita pergi walk in, benda tu dah ada, dah siap-siap, just ambil, beli dan ambil, kan, cash and carry. Tapi tak. So kita bagi layanan, bila orang datang kita letak satu tempat. Kalau saya boleh bawa you guys, dia akan ada satu meja, jadi pelanggan boleh tunggu dan akan dihidangkan dengan minuman. Lepas tu kita akan baju. Jadi dia akan tengok. Benda tu kita nak create bonding juga. Selain tu, boleh saya tahu range harga daripada saiz 10 ml ke 100 ml tu? Untuk 10 ml kita ada dua, di mana grade A dan juga grade premium lah. So apa beza grade tu adalah quantity party tu sendiri. So quantity party tu di mana kalau grade A kita hanya menggunakan 70% party dan 30% alkohol. So dia punya ketahanan kurang daripada premium. Premium kita guna 90% party dan juga 10% alkohol. So untuk botol-botol yang lain tu adalah 90% party. Kecuali yang grade A tadi yang saya bagi tahu. So grade A tu harga dia hanyalah serendah RM10 sahajalah. Untuk grade premium 10 ml juga RM15. So 35 ml cik tu ambil dia. Tiket tu. Untuk 35 ml 35 ml RM50, 60 ml 75 dan 100 adalah 120. Tapi kita punya set perfume dia tak datang dengan ini saja, sebab kita bagi free gift perfume car perfume. So harga car perfume tu lah RM8. So harga sebenarnya perfume ni tak sampai pula RM50. So dalam 40. So perfume tu RM10. Betul. Dia datang dengan free gift. Kalau pelanggan datang nak bancuh di perfume tu, mungkin dikenakan sebarang bayaran ke macam mana? Tak. Cuma kita tidak menggalakkan disebabkan kadang-kadang akan berlaku pembaziran parti. So benda tu kalau kata dia minta untuk buat bancuhan sendiri, kita galakkan lah, boleh je. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak adalah kata promote dekat semua tak anda nak rasa bancuh sendiri ke tak. Tapi kalau customer tanya untuk buat pembacuan sendiri, boleh, tak ada masalah. Biasa customer yang dah familiar, regular customer. Regular customer dia akan macam datang, Dia mungkin ada keinginan untuk bancuh kan. bancuh, So boleh, tak ada masalah. Tapi kita ada pemantauan daripada staff dekat Muin lah. Betul. Dan selain pada perfume ni juga, kita ada tadi tambahan, kita ada juga perfume kereta. Kareta. Brand tu Kareta. Brand nama tu Kareta. So kenapa kita ada juga perfume kereta, selain daripada itu kita ada juga this one. Ni Fiber Wick. Ni untuk rumah, office. So ni air freshener. Rumah, Ini pun office, keluaran yang dah lama, cuma kita kurangkan promote. Sebab kita fokus utama kita kepada perfume. Dan perfume yang Fiber Wick ni under orang kata R&D lagi lah. Untuk kita proceed kepada pasaran luar. So kalau datang ke walk-in sahaja ada produk ni. Untuk online kita kurang lagi untuk promote. Sebab lagi satu, kita punya pembelian kalau kata beli RM100 ke atas, memang kita bagi secara percuma sahaja baju. So baju itu adalah everyday, yang mana customer untuk walk-in lah. Kalau macam TikTok online, kita akan ada certain time yang kita akan buat promotion. Tapi kalau dekat walk-in, kita memang always everyday kita akan bagi free gift untuk baju. RM100 bagi baju. Cuma baru-baru ni kita ada buat promo pembelian 100 kita bagi handbag.
So dia depends kepada promotion jugalah. Kita akan bagi handbag, kita akan bagi smartwatch. So biasanya memang setiap kali promotion dekat online memang ada free gift untuk pembelian RM100. Tapi kalau untuk walk-in memang everyday ada free gift. Betul. Jadi baju tu dikeluarkan hanya untuk free gift lah. Kita ada dua option. Kita jual baju harga RM55 satu helai. Tapi kalau customer nak beli baju sahajalah RM55. Tapi kalau beli perfume kita bagi free je lah untuk RM100 ke atas. Tapi dia ada kadang-kadang sempena promo kita akan baru-baru kita buat pembelian buy one free one. So beli baju sehelai kita bagi lagi satu helai free. Betul. Sebab kalau anda perasan baju tu pun salah satu cabang pemasaran. Sebab ramai yang nak dapatkan baju disebabkan oleh Bos Long, founder dan juga madam, dia selalu pakai baju Raja Perfume. Jadi apabila pergi mana-mana, jalan mana-mana, dia pakai baju tu, jadi orang nak baju tu. Macam mana nak dapatkan baju tu? Boleh dekat walk-in dan juga online. Itulah salah satu. Dan baju tu juga kita jahit sendiri. So kita ada raja jahit dan juga raja painting. So baju tu pun kita buat sendiri. Betul. So tak ada masalah lah untuk kita bekalkan baju tu dalam kuantiti yang banyak. Boleh nyatakan business plan Raja Perfume? Okay, business plan Raja Perfume. Kita sebelum ni kita start betul-betul membangun dalam masa 3 tahun ni lah. Jadi bisnes kita dari segi marketing kita hanya free marketing, kita tak ada kata bayar ads ke apa. So ads tu baru bermula pada tahun ini. So ads tu baru kita start dengan tahun ini. Untuk business plan pun ya. Untuk business plan, okay. Sebab kita cerita kalau jawab. Untuk business plan sebenarnya kita nak expand macam kita nak expand more. Jadi macam mana cara kita nak expand more kepada masyarakat luar? Yang pertama sekali dari segi yang sebelum ni kita kedai kecil. Kita bermula dengan kedai kecil. Kedai kosmetik yang ada jual perfume. Kita bukan pengeluar. Jadi plan kita macam mana kita nak jadi raja. Raja ni kita tahu raja ni benda-benda yang banyak, benda yang mewah. Jadi disebabkan oleh itu Bos Long dia buat satu plan untuk buka kilang. Jadi dia buka kilang. Yang mana kilang sekarang lah ni. Kilang dan ditawarkan peluang pekerjaan yang mana kita boleh buat perfume under nama kita sendiri. Okay. Tu plan dia. Jadi for the future, insya-Allah kita nak expand kita punya kilang ni bukan dekat Kelantan sahaja. Kita akan expand kita punya kilang ni dekat KL ke dan dekat bahagian negeri-negeri yang lain. Itu adalah perancangan selepas kilang ini dibuka. InsyaAllah lepas kilang kita dah ada dekat negeri-negeri yang lain, terutamanya Kuala Lumpur, kita akan tembus pasaran Indonesia. Sebab buat masa sekarang kita sebenarnya dah ada. Kita punya ejen dekat Thailand, Selatan Thai ada. Kita ada juga ejen kita dekat Brunei. Cuma kita tak dapat nak tembus lagi pasaran ke Indonesia. Sebab mungkin dari segi faktor cabaran nak bawa perfume ke sana kan. Dari segi benda liquidity dia tu macam agak susah sikit untuk kita tembus pasaran ke sana. Tapi insya-Allah by the future insya-Allah sebab kita nak dikenali di serata. Dan nama Boyo tu pula memang membawa budaya Kelantan yang mana kita nak benda tu dikenali. Sebab itulah kita tak ada Boyo buaya. Contoh macam kalau orang lain nak, okay, kita ada edisi buaya, tak ada. Kita ada Boyo je. Benda Boyo. Kan? Even kalau contoh kita punya pelanggan bukan setakat Melayu saja. Kita ada pelanggan Cina, kita ada India. Kita ada juga etnik kaum yang lain. Jadi cara mereka pronounce benda tu bukan buaya tapi boyo. Benda tu yang menjadi
orang kata sinonimnya dengan boyo. Jadi apabila kita jumpa dengan orang lain pun dia tengok macam, oh boyo Jatek. Even though dia tu bukan Melayu dan bukan Kelantan. Terutamanya orang negeri lain lah. Kan? Sebab setengah orang macam, okay boyo untuk orang Kelantan je, boleh. Sebab orang Kelantan faham boyo tu apa. Tapi bila kita dah keluarkan dengan dari segi konten apa semua, benda tu tak jadi masalah pun. Begitulah. Okay, sebelum memulakan perniagaan Raja Perfume ni, mestilah kita ada role model untuk dijadikan panduan, dijadikan mesti kita rasa nak menjadi macam role model tu. Adakah Bos Long ni mempunyai role model tersendiri untuk dijadikan sebagai teladan? Okay, apa yang berdasarkan cerita, sebab Bos Long ni orangnya suka bercerita. Jadi kami pun dapat idea dan juga dapat tahu tu melalui cerita dia. Okey, Bos Long ni dia sangat menghormati dan sangat orang kata patuh pada dia punya ibu lah. Yang mana ibu dia ni dah tak ada, kan. Tapi bagi saya, apa yang saya tengok role model dia adalah ibu dia. Sebab apa? Sebab yang mana ibu dia ni ibu dia peniaga. Jadi peniaga kampung. Jadi dia buat sesuatu berdasarkan contoh. Kalau betul benda ni okey, jadi dia minta tunjukkan, dan dia selalu minta mak dia, ibu dia doakan untuk dia. Jadi kalau contoh kebanyakan ni lah kejayaan yang dicapai sekarang ni adalah dengan redha ibu dia. Jadi walaupun ibu dia tak ada, dia menjadikan mak mertua dia sebagai salah satu role model dia. Jadi apa yang dia buat, dia akan jaga. Dia akan jaga ibu dia akan jaga mak mertua dia. Jadi bagi saya, dia sangat menjaga. Jadi alhamdulillah, kalau anda perasan, spesifik role model dia tu tak ada, tapi dia lebih suka menjaga orang sekeliling, terutamalah isteri dia sendiri. Seperti mana yang anda tengok, isteri dia, madam ni selalu dengan dia. Dan dia maksudnya macam dia selalu menjaga yang mana kalau kita perasan, setiap daripada konten yang ada tu, dia selalu bawa isteri dia. Dia selalu bawa isteri dia. Keluarga dia sendiri, dan apa-apa yang dia buat, dia akan minta pertanyaan daripada ibu dia, mak mertua dia, isteri dia. Jadi begitu. Macam mana cara dia nak bangun? Contohnya lah, kalau ada sebarang cabaran ke apa, kan permasalahan, dia akan tengok apakah masalah yang berlaku tu berkait dengan apa yang dia buat pada ibu dia, apa yang dia buat pada mak mertua dia, apa yang dia buat pada isteri dia. Itu yang bagi saya benda yang bagus. Untuk Bos Long ni, sebab kejayaan dia memang nampak daripada situ. Kan? Sebab bagi saya, contohnya lah, kalau kita ada hadapi cabaran, let's say lah, one day tu ada something bad, so dia akan tengok balik macam mana hubungan dia dengan family dia, adakah dia terlupa sesuatu, so dia back balik. Macam tu lah. Itulah, dia tak adalah macam mengkagumi seseorang usahawan ke tak. Sebab bagi dia bersama keluarga, dia adalah family man lah. Saya nak tanya Cik Tasha lah. Boleh ceritakan sikit pengalaman kerja di Raja Perfume? Sikit Okay, kalau pengalaman, saya bekerja dengan Raja Perfume 3 tahun. So di mana saya start dengan waktu tu di kedai kecil, bukan di sini lah. Masa tu tak ada lagi ni. So masa tu di kedai kecil, so starting daripada TikTok bermula. So saya masuk sini sebagai admin lah. So saya masuk sini sebagai intern. Betul lah, intern.
So lepas habis intern sebagai admin tu terus sambung kerja. So sampailah sekarang. So daripada admin, daripada bawah, daripada macam mana proses perfume tu berlaku, saya admin dan juga saya team sale. Lepas tu saya naik kepada leader, lepas tu saya naik kepada supervisor dan sekarang saya beginilah. So dari orang kata dari jatuh bangun bos tolong dengan madam, insya-Allah saya ada dalam kisah-kisah dia orang tu, saya ada. Dan cik ni dia baru bekerja tapi dia dah macam seiring dengan saya. Sebab dia terlalu banyak pengalaman di luar. So bila dia masuk sini dia hanya aplikasi balik je proses kerja tu. Cuma bekerja dengan bos long dengan madam ni dia hanya orang yang simple. Maksudnya once dia bagi arahan terus gerak. Tak ada kata macam tunggu dulu bos saya nak ni. Tak, dia bukan orang yang alasan. Sebab kita diajar orang yang letak alasan di depan adalah orang yang gagal. So bila kita berkawan, kalau contohlah saya kawan dengan cik, lepas tu saya ajak dia ke mana-mana dan dia memberi alasan. So maksudnya dia bukan kawan, dia hanya kenalan. Sebabnya kita hanya kenalan dengan dia. Setiap letak alasan di depan, itu adalah orang yang gagal. So kita jangan berkawan dengan orang yang gagal. So itu sentiasa bos long pesan kepada staff-staff lah. So cara berjalan, cara bercakap, cara menjelaskan sesuatu, tu semua tu adalah dah diajar. Biasanya management memang dah diajar. So kalau staff-staff ni kita kebanyakan kita ambil staff SPM, baru habis SPM. So we need to training balik macam mana. Sebab bila di sekolah dia hanya menurut arahan. Satu arahan satu. Di sini satu arahan itulah arahan selamanya. Gitulah. So kalau nak bercakap pasal pengalaman, memang pengalaman kerja saya di sini je lah. Gitulah. Saya tua dah. Satu lagi tambahan. Tambahan. Bos long ni dia sangat pentingkan adab. Betul, adab. Contohnya macam kalau jumpa kena salam. Macam mana adab bercakap dengan orang. Lepas tu kalau orang tengah bercakap, macam mana cara tu, adab tu paling penting. Sebab adab ni diri sendiri dan daripada rumah. Sekiranya kita bawa benda tu, kita bawa macam kita baru nak start kerja tapi kita bawa adab tu dah tak elok. Negative vibe. Jadi dia bukan orang yang compatible lah. Daripada rumah cara macam mana kita walaupun dia tu lepas SPM ke baru habis belajar fresh grad, mungkin tak ada pengalaman, tapi kita terima disebabkan oleh apa? Sebab kita nak latih mereka, tapi mereka kena tunjukkan adab yang baik lah. Macam tu. Okey, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Cik ada sepatah dua kata untuk bakal-bakal bisnes yang baru nak menjalankan bisnes. Okey, untuk mereka yang nak terlibat dengan perniagaan, sekarang ni bukan seperti zaman dahulu. Yang mana zaman dahulu kita kena ke rumah orang kan, kita kena ketuk-ketuk rumah orang, kita kena buka kedai ke, kita kena buka kemah ke. Sekarang ni mudah je. Even kalau yang masih lagi belajar pun boleh buat bisnes. Cuma apa yang membezakan anda dengan orang lain adalah cara anda buat bisnes dan cara anda handle customer. Itu yang paling penting dalam semua sekali perniagaan. Sebab struktur perniagaan sama, proses perniagaan sama, anda juga boleh gunakan media sosial untuk berniaga, tapi macam mana anda treat anda punya customer dan macam mana anda menilai produk anda. Sentiasa letakkan kualiti produk tu pada paras yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab apabila kualiti produk anda tinggi, hubungan anda dengan pelanggan pun akan jadi rapat dan juga anda akan dikenali secara automatiknya. Begitu. Dan yang paling utama sekali, jangan tinggalkan pemasaran, marketing. Marketing tu perlu. Sebab apa? Sebab sekarang ni semua zaman teknologi, zaman AI. Jadi benda tu sebenarnya memudahkan anda. Dan itu adalah dari segi perniagaan. Dari segi diri sendiri pula, sentiasa push your limits, push your boundary. Kalau anda rasa benda tu susah, try untuk buat juga. Jangan pernah letakkan alasan, jangan pernah letakkan benda negatif. Contoh, tak dapat buat ni sebab ada orang lain dah buat.
Cuba letak, cuba tukar benda tu. Okay, saya mampu buat sebab orang lain boleh buat. Takkanlah saya tak boleh buat benda tu sebenarnya. Sebab dari segi alasan tu sendirilah. Apa yang saya belajar dekat sini pun sama. Jangan pernah letakkan satu alasan tu satu, dan anda kena berani. Berani untuk menanggung risiko. Seperti yang kita belajar, high risk, high return. Semakin tinggi risiko tu, semakin tinggi yang kita akan dapat. Jadi untuk anda ceburkan diri dalam bidang perniagaan tu tak susah. Senang je buat masa sekarang sebab kita ada semua benda yang memudahkan anda. Cuma macam mana anda nak letakkan diri anda sebagai seorang usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya, dia takkan pernah kena erti lelah, dia rajin dan sentiasa berusaha. Dan yang terakhir sekali, kena tawakal lah, kita kena berserah. Sebab apa? Sebab kita dah usaha yang paling terbaik. Usahakan hari ini paling terbaik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Sebab apa? Sebab kita nak jadi yang terbaik. Dan insyaAllah benda tu boleh bantu sebab melalui perniagaan kita boleh ubah diri kita. Sebab cabang pendapatan yang paling tinggi pun adalah dengan perniagaan. Jadi tak ada masalah. Even yang kerja sekarang pun boleh berniaga. Jadi bagi saya, pesanan ringkas bagi saya adalah jangan pernah letakkan alasan dan sentiasa beranilah dalam mencubukan diri dalam perniagaan. Cik Tasha ada nak tambah apa-apa pesanan ringkas? Perniagaan? Tak ada. Jangan. Kalau perniagaan, apa pandangan anda? Macam mana perniagaan itu? Tanya saya. Kalau dari segi pesanan, saya dari segi perniagaan lah. So untuk mulakan bisnes ni, kadang-kadang kita jangan mudah-mudah dah start dengan bisnes. Cuba dengan bisnes orang dulu. So kalau kita boleh carry bisnes orang dan jadikan tu macam bisnes kita sendiri, maksudnya anda dah berjaya untuk create bisnes sendiri. Sebab benda tu bukan semudah ABC yang kita tengok benda tu confirm jadi, tak. Sebab sedangkan Bos Long dengan Madam pun still struggle. Sampai sekarang still struggle untuk try and error. Cuba, okay tak berjaya tukar, tak berjaya tukar. Jadi bila kita orang yang zero ni memang kena banyak belajar lah. Satu kelas kena ambil juga. Itu attend kelas tu sangat penting. Walaupun kita rasa kita dah cukup ilmu di dada, itu tak semestinya berjaya. Sebab Al-Quran pun pernah cakap yang belajar biar sampai ke negara China. Sebab trust me, benda tu sangat-sangat bila masuk dalam bidang perniagaan, benda tu memang tak termampu dengan kita punya daya walaupun kita rasa kita dah hebat. Sebab ilmu sahaja tak cukup. Kita kena praktikkan dengan perkara yang kita kena try. So kalau kita nak try dengan bisnes kita sendiri memang tak mampu. Sebab benda tu kena pakai modal yang besar. So apa yang kita boleh try, kita cuba jadi affiliate. Kita cuba juga untuk jadi, orang kata apa bahasa tu? Dropship. So benda tu sikit sebanyak akan membantu awak untuk create bisnes. So itulah pesanan saya kepada orang yang nak create bisnes. Seterusnya, apakah motivasi utama untuk memulakan perniagaan ini? Okey, motivasi pertama bagi saya, yang pasti kita kena kenal lah kita punya pasaran dulu. Kita kena kenal pasaran kita, dan yang kedua kita kena cabar diri. Sebab setengah orang dia tahu apa yang dia boleh buat, apa capability dia, tapi setengah orang dia tak nak high risk, dia tak say risiko. Kalau contohnya dia expand ataupun dia mencubukan diri dalam perniagaan, macam mana, okey ke tidak, dapat untung ke tidak. Apa yang saya belajar, apa yang kami belajar daripada Bos Long sendiri, risiko tu memang ada, tapi dia tak fikir risiko. Dia fikir macam mana dia nak buat. After dia buat tu, kalau ada risiko ke apa, dia akan handle balik. Tapi dia kena buat dulu. Itu yang saya belajar dengan Bos Long. Itu yang kami belajar, dan itu juga yang diterapkan oleh Bos Long kepada dia punya staff. Okay. Seterusnya ialah adakah anda meletakkan sebarang matlamat semasa memulakan perniagaan ini? Matlamat untuk Bos Long satu, yang paling utama dia nak buka peluang pekerjaan lah. Dia nak buka sebanyak mungkin peluang pekerjaan kepada rakyat Kelantan. Disebabkan itu dia buka kilang, dan disebabkan itu juga kita ada 230 orang pekerja. Sebab bagi dia untuk kerja ni
mungkin dekat mana-mana pun boleh kerja. Tapi macam mana seorang majikan tu melayan customer, dan macam mana seorang majikan tu melayan pekerja, dan macam mana pekerja tu nak bagi apa yang terbaik daripada pekerja. Jadi matlamat dia adalah untuk buka peluang pekerjaan sebanyak mungkin. Okay. Ini adalah soalan terakhir lah. Okay. Apakah harapan kepada pengguna Raja Perfume? Okey, harapan kalau bagi saya, harapan yang paling utama sebab kita dikenali di Kelantan, dikenali juga di Perak, dan beberapa tempat di Selangor juga. Jadi saya harap one day kita bukan setakat dikenali di Kelantan saja, tapi kita dikenali di dalam negara, dalam Malaysia, mungkin di Thailand, mungkin di Brunei, di Indonesia. Sebab kita kalau di Indonesia, kalau nak dikatakan peminat di Indonesia tu ada, cuma buat masa sekarang ni kita tak boleh lagi nak tembus pasaran Indonesia. InsyaAllah one day. Sebab apa? Sebab kenapa kami nak dikenali lebih kepada luar negeri dan juga luar negara? Sebab satu, kita bukan setakat bawa nama perfume, kita bukan setakat bawa nama perniagaan, tapi kita bawa juga budaya orang Kelantan. Sebab kalau anda semua perasan, kalau dekat baju, kita ada keluarkan edisi-edisi baju Raja Perfume, dan kebanyakan baju-baju Raja Perfume keluarkan ni juga ada terselit budaya. Contoh macam wow, lepas tu DK Barat. Sebab Bos Long pun adalah salah seorang yang aktif ber-DK Barat. Disebabkan itu jugalah kita ada keluarkan lagu, kalau perasan. Kan, contohnya perfume Boya Jate, ada lagu Boya Jate. Macam tu. Sebab kita nak orang tahu budaya orang Kelantan. Macam tu lah. Setakat itu sajalah soalan yang saya ajukan pada hari ini. Terima kasih diucapkan sama-sama Cik Tasha dan Cik sama-sama di atas perkongsian dan masa yang diberikan kepada kami. Kurang dan silap tu daripada kami sendiri. Minta maaf. Saya pun kami mengambil kesempatan untuk terima kasih sebab hadir dari segi untuk interview. Sebab saya lagi satu, saya tak ready sebenarnya. Saya baru masuk kerja sebab sini kerja shift. Kerja shift. So dia ada pagi ada petang. So bila baru sampai dia kena interview dia macam lost. Tapi I try my best untuk bagi awak yang terbaik. InsyaAllah nanti boleh datang. Jawab juga lah soalan. Terima kasih. Sama.